Tak lebih daripada 10 kes yang melibatkan saman hotel bajet. Suspek di kalangan dalam 5 ke 7 orang lelaki berbangsa India yang berumur lebih kurang awal 20-an hingga lewat 30-an. Yang mana hasil daripada maklumat dan risikan yang dibuat oleh JSJ IPD Damwangi pada 27 hari bulan 6, kita punya tim tangkapan telah berjaya tangkap seramai, buat pertama kalinya 3 orang ya, kali pertama tu 3 orang, dan hasil tangkapan 3 orang tu kita telah rampas beberapa barang kes, dan hasil follow up dari 3 orang tu telah tangkap lagi rakan sejenayah yang lain di salah sebuah hotel di Sungai Besi. Jadi jumlah tangkapan dan yang terlibat adalah seramai 7 orang, dan rampasan yang kita telah rampas tu adalah seperti yang di atas meja ni, 2 buah kenderaan Pro 2 Myvi, 1 buah peti besi di hadapan tu, 6 buah telefon bimbit, selain itu 1 buah digital kamera Canon, 1 buah tip jenama Wizpep, 9 parang yang digunakan untuk melakukan saman tu, 5 buah laptop berbagai jenama, 1 jaket polis dan 1 vest yang bertulis security tu. So di antara 7 orang ni, 5 orang di antara mereka ada rekod jenayah lampau, yang kesemuanya hampir melibatkan kes saman lah. Alhamdulillah setakat ini kita dapat recover dalam 10 kes, 10 kes yang kita dapat selesaikan, dan kita masih menjalankan soal siasat, dan mereka ni setakat ini direman hingga berapa ni? Sehingga Jumaat ni.